Sedihnya hidupku. Hah? Makanan. Kalau semut tak nak tolong, panasnya. Nasi dah tak tahan dah ni. Belalang, apa kau nak? Aku lapar. Haus. Aku dah agak dah. Boleh bagi sikit makanan dan minuman? Maaf Belalang, aku tak boleh bagi. Tanpa kebenaran Raja Semut. Tunggu. Menteri, tunggu. Apa tu? Nampak macam belalang. Belalang! Bangun! Apa hal ni? Kenapa kau tidur kat sini? Semut, tolong. Aku tak ada makanan. Aku lapar. Kau tak ada makanan sikit pun? Aku tak ada masa nak kumpul makanan. Aku sangat sibuk membuat lagu, menyanyi dan berhibur. Tanpa aku sedari, musim kemarau telah pun tiba. Oh, buat lagu Baiklah, lagu tersebut telah kau selesaikan. Sekarang menarilah. Menari. Tapi aku memang kena berhibur. Kalau tak, hidupku sunyi je. Jadi memang tak sempat nak kumpul makanan. Memang patutlah kau kebuluran. Datang lain sibuk cari makanan. Kau asyik nak berdiri. Pengsan pula. Pengawal. Aki, ceritalah. Yelah. Hari ni Aki nak cerita 3 perkara tentang belalang. Belalang? Dah sedar. Kau lapar kan? Jom ikut aku. Belalang ada kepak untuk terbang. Wah, banyaknya makanan. Wah, banyaknya. Inilah hasil kerja keras kami. Bagi batu dengan kayu pun diorang kata sedap. Wah. Makanlah. Terima kasih semut. Daun setawa. Patutlah aku cari semua dah tak ada. Rupanya. Maaf. Selepas ni, kau harus bersedia untuk menghadapi kemarau. Jangan asyik nak berhibur je. Baiklah. Mulai hari ini, aku akan berusaha untuk lebih rajin dan mencontohi sikap baik hati serta kerja keras kau, semut. Rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Artinya, biar susah dahulu sebelum mendapat kesenangan. Oh, kita susah-susah tak ada air dulu. Sekarang dah ada air, senanglah ya Ki. Betul tu. Sekarang bolehlah berehat. Kita tak payah risau pasal air. Aki nak pergi mana?
Letak situ. Patutnya semua tak tolong belalang. Biarkan dia mati. Abang, tak baik. Kesian belalang. Haris. Kalau orang susah minta tolong, Haris nak biarkan? Biar je lah. Mana boleh. Kita kena jadi macam kancil. Bijak, suka tolong. Macam kancil tolong semut. Betul lah tu. Baiknya cucu Aki. Bukan macam yang tu. Korang tahu tak belalang tu boleh dimakan? Makan belalang? Tak nak. Aki pernah makan ke? Pernah. Belalang kunyit goreng. Sedap. Kalau kat luar negara, belalang, cengkerik, ulat sagu, semua ada jual di tepi jalan. Mana kita tahu? Bapa kau yang cerita. Selamat malam. Alah.